anda hendak dekat dengan Allah, bercakap dengan Allah, anda semayang. Anda hendak Allah bercakap dengan anda baca Al-Quran. Kemudian Allah menjelaskan bahawa Quran ini penuh dengan hikmah. Ini selepas menggambarkan tentang kehebatan yang ada pada ayat yang awalnya Yasinul Quranil Hakim. Maka Allah menyebut tentang Quran ini penuh dengan hikmah. Penyifatan tentang Quran ini mengandungi hikmah seperti yang digambarkan oleh Syekh Qutb, seolah-olah disifatkan Quran itu satu manusia yang membawa hikmah. Jadi digambarkan di hadapan kita dia mempunyai kemaslahatan duniawi dan juga ukhrawi, dan seolah-olah macam dia mempunyai sifat makhluk yang hidup, berakal dan memiliki kehendak. Walaupun penyifatan Al-Quran ini merupakan metafora, tapi ia memberi kesan kepada kita bahawa Al-Quran itu memiliki roh, dan memang sebenarnya membaca Al-Quran itu mendatangkan roh kepada kita. Itu sebab kalau seseorang daripada kita ingin jauh daripada gangguan sihir sebagai contohnya, bacalah surah Al-Fatihah. Iqra'u surat Al-Fatihah fa inna akhazaha barakah wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batalah, dalam hadis sahih. Bacalah surah Al-Baqarah 276 ayat itu, kerana mengambilnya adalah keberkatan, meninggalkannya adalah penyesalan. Dan siapa yang baca surah Al-Baqarah itu tidak akan mampu dikuasai oleh syaitan, oleh ahli sihir. La tastati'uha al-batalah, batalah merujuk pada saharah. Jadi maknanya Quran ini memiliki roh, tuan-tuan. Dia ada kekuatannya. Bila kita baca, dia kekuatan itu pindah kepada kita. Seperti itulah yang digambarkan oleh Allah dalam surah Syura ayat ke-52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Begitulah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, padamu wahai Muhammad, ruh daripada kami. Jadi Quran disebutkan sebagai ruh. Maknanya kalau kita kaitkan dengan ayat ini tadi, Al-Quranil Hakim, Quran itu memiliki kebijaksanaan macam Luqman memiliki kebijaksanaan. Luqman itu manusia, tapi Quran ini ada ruhnya, ada kekuatannya. Jadi Al-Quran akan dekat dengan kita dan kita akan merasai kedekatan, keakraban dengan Al-Quran itu bila ruh kita bersih kerana membaca Al-Quran. Tuan dimulai kasihan. Demikianlah para ulama salafus salih contohnya berkata, seperti dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin, anda hendak dekat dengan Allah, bercakap dengan Allah, anda semayang. Anda hendak Allah bercakap dengan anda baca Al-Quran. Mari kita hidupkan Al-Quran dalam hati kita. Mulakan hari ini. Subscribe, like, komen dan share untuk lebih banyak tadabbur Al-Quran.